Bang? Bang, kenapa bang? Okey tak? Nampak sedih muka. Kenapa? Customer ke? Tak, saya kerja sini. Kenapa pakai handsome macam ni? Saya rasa insecure. Bang, kenapa bang? Abang boleh cerita saya kalau abang ada apa-apa isu kan? Abang kenapa bang? Abang cerita sikit. Apa masalah bang? Sedih sangat muka abang. Abang macam masuk pintu tadi macam menangis. Suzana, kenal Suzana? Suzana. Tak kenal. Oh, tak kenal. Yalah, abang bukan kerja satu office dengan saya. Suzana, saya nak bertunangan dia. Dia tak nak kat saya. Maksudnya abang kena ditinggalkan ke? Alah, dia pandai lah. Dia kata awak terlalu baik untuk saya. Dia ingat saya tak tahu ke? Saya pernah lah tengok konten ada seorang brother tu. Dia buat konten terlalu baik tu maknanya apa? Maknanya abang sebenarnya tak handsome. Dah agak dah. Saya tahulah dia suka tengok Korea. Abang dengan Korea memang jauh lah bang. Abang macam Korea Selatan kan, abang belah laut tu, dalam laut. Okey, kalau macam tu saya dah faham kenapa abang sedih. Abang bila ditinggalkan abang? Semalam. Allah, kesiannya. Oh brother, sabar brother. You are my brother. Sabar. Tak, saya rasa dia suka Korea kan? Dia tahu ke 1000 tahun dulu mungkin nenek moyang saya Korea? Tak, jujur lah, walaupun saya bukanlah side dia bang, tapi tengok muka abang bukan. Abang baru putus kan, so tak apa. Kita bantu abang transform, sila abang esok dah ada orang lain dah nak bertunang abang. Boleh? Boleh abang. Boleh. Bos. Yang ni bos saya. Okey. Handsome juga. Dari tadi saya dengar masalahnya tadi. Macam berat ceritanya. Kalau boleh bantu, cuba bantu saya lah. Boleh? Okey, kita transform Boleh jadi ke? Saya macam tak berani lah bang nak pakai. Abang cuba dulu bang. Mesti Confirm jadi. ke? Ya. Saya rasa saya dah paling handsome dah ni. Banyak customer saya bantu. Tinggal. Banyak komplain. Masuk. Cuba. Masuk bang. Cuba. Okey. Oh my god. Konnichiwa kenapa bang? Oh, Rasa lain baik lah bos. Memang lain ke? Memang lain Oh, mesti menyesal Suzana bang. Suzana siapa? Suzana yang tinggalkan abang tu. Oh, that girl. Wow, that girl. Handsome bang. Oh, dekat Ziv boleh dapat semua ni Dekat Ziv abang tengok. Kita ada 2 cawangan. Satu dekat Subang, satu dekat Setapak. Abang tengok, kita ada macam-macam. Itulah. Kita Ziv memang terkenal dengan modern masculinity. Abang pakai terus nampak maskulin bang. Boleh saya cuba? Wow. Hebat kan? Saya yang kerja sini pun rasa kagum dengan penampilan abang sekarang ni. Itulah, terima kasih banyak lah. Saya ingat tak boleh ubah. Ni kan, abang kalau pergi office pakai macam ni bang. Naik gaji, naik pangkat. Tak sia-sia lah saya datang sini. Okey bang, terima kasih banyak. Boleh proceed lah bang. Sorry Saya bang. bayar pakai kad bang. Sekejap bang. Okey. Hello. Suzana. Kau kalau bekas tunang kau datang, kau jangan nak kat dia balik, dia dah handsome. Bang? Nanti kantoi lah. Siapa suruh kau tinggalkan dia? Nak buat macam mana? Kau jangan nak balik Abang dah transform dia dah dengan bos. Nanti dia tahulah kita adik-beradik. Okey. Bang. Sibuk kan? Tak ada apa. Adik saya call. Oh, ada adik? Ada adik. Bujang? Baru bujang semalam. Why not? Tak ada lah bang. Kenapa? Tak ada, dia tak cantik mana. Dia tak cantik mana. Okey bang, bayar. Cepat. Abang jangan get back dengan bekas tunang Tak bagus. Nanti masuk surat khabar. Kenapa? Tak ada apa-apa. Tapi susah nak lupakan dia. Lupakan bang? Abang kena lupakan Suzana bang. But she's too kind. Abang dah pakai Ziv ni, abang layak dapat perempuan yang lagi baik lagi. Dapat majikan yang bagus, dapat gaji yang bagus. Okey lah bang. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Okey. Kenalkan sikit. Okey, mantap.